Kita orang baru sampai Krakow. So tebal. Tebal dan lembut. So fluffy. Susahnya. Iman boleh ke? Kau nak jaga? Tengok. Mari saya tengok. Tak nampak pula. Nanti kita orang busy nak pergi kita orang punya apartment tour. Dan apartment. Dapur. Cermin besar. Ada TV. Ni tandas. Ada cushion. Kecil je. Macam ni je bed dia. Wow. Kena panjat ni. Kena hati-hati. Macam tu. Tinggi benar katanya. Gayat dah. Kita nak tidur bawah lah. Grocery ada tapi RM600. Ada tempat basuh pinggan automatik. Mantap. First time ni nak guna benda Allah ni. Oven. Okay, nanti saya kunci. Kunci kat awak. Okay. The ice. Nice lah rumah ni. Semua kat atas Nak tunjuk view. View salji. Bahan ni baru turun. Masya Allah. Baik ni solat duduk. Video. Yay! Guys, this is my second snowfall. Sebab first dekat mana? Second of the day. Second of the day. Pagi tadi dah rasa dah first. Cantik kan? Tengah snowfall. Ya. Are you guys see it? See it or not? Sini banyak. Wow. Boleh tak nak baring buat snow angel? Jom, try narik. Awak yang step. Perjalanan 13 minit jadi 30 minit sebab benda ni. Sedap lah weh. Sedap. Rasa beli. Ni budak ni pergi balik dekat aku. Nak makan yang ni. Makan lah weh. Sedap. Ya, hantar video tu nampak sangat fun. Tebal weh. Gila mana ni aku nak kawan dengan korang. Disgusting. Orang Selangor buat gaya orang Selangor. Weh, orang gila mana ni aku tak nak kawan dengan korang. Dengan SMR. Basah dah pun. Semua salah Iman. Bawa makan weh. Dengan SMR. Basah dah pun. Semua salah Iman. Bawa makan weh. Boleh kapal. Thank you Allah. Weh, kepu gila. Sebab Kepunya.
pergi mat sebenarnya. Tapi perjalanan pergi mat ni pun dah jadi fun. Boleh ke apa ni? Indah. Ada orang ni, dia terlalu excited. Bola apa kau dah basah? Weh, sumpah macam orang gila weh. Aku malu. Gebu kau kena try bareng. Alah, ni sikit je. Gebu sangat ni. Kan macam tepung. Are you okay? I'm not. Kita orang excited. Weh, basah dah seluar. I accidentally jatuh. Let's go. Are you okay? Because I'm not. Kena pakai lantai. It's okay. Basah dah seluar. Kelabu dah. I Kamera pun. accidentally jatuh. Let's go. Sedih tak Angan? Tudung kena. Kenapa kat atas ni? Tak ada. Kita letak atas tu. Wah. Ni semua fresh. Snow fresh. Sebab gebu gila. Gebu. Gebu dah. Snow gebu-gebu. Cantik lah. Nampak tak? Masih snowfall. Ya, masih snowfall. So many snow. So many fluffy snow. Yeah. Okey ke? Biar kita tengok. Nurin! Snow is after 1 hour you can feel good because all is new snow. It's like carpet. Yeah, so fluffy. After is boring. You see here, same like this. Oh, I see. When maybe tomorrow is the same like this all road. There will be Yeah. dirty. Yeah. Oh, But now is everything is fresh. You Why? can sleep like this. So Yeah. it is clean. They already sleep Yeah. in the snow. And in park, big park, where is no people, you can see this is smooth. Wow. No, nothing. So you can clean everything. But where is people go, so there is little bit dust. Yes. But you can see in park is normal, very nice. There's park nearby. Sorry, There's park nearby. Park. park. Yes, park. Like Park. you said. Yeah. So this road you can go straight and one road cross. So the left side, right side is park. Okay. Boleh kita main. Where you hotel here or Nearby here. Yeah. so in city or out of city? Sorry dengan telur. Nampak tak? Semata-mata untuk buat vlog sanggup terjatuh demi Nurin. I never do that again. Sangat lebat. Ya, muka kita. Face mist. Lebat gila. Besi sakit lah mata. Orang ni macam mana? Ya. Kita suka sangat sebab dia glittery. Like literally. Literally. Macam kat lantai-lantai ni orang tabur glitter. Yang kamera tak nampak. Sangat lebat. Tak pernah selebat ini. Sebab semalam kita orang nyanyi. Ya Allah, turunkan salji. Tapi kalau korang nyanyi kat Malaysia memang tak termakbul lah. Nak tarik lagi. Susah. Betul susah nak tarik lagi. Salji. Susah kita bawa lagi. Macam ni kita berjalan. Pejam-pejam mata. Nampak kan? Dalam kamera nampak. Bergerita weh. Cengkak. Weh, kat bulu mata kau penuh. Ya. Lah ai.
Man. Wah, rasa nak berangan sekejap nak buat MV macam seorang-seorang. Tebal! Saya suka. Macam hujan weh. Sumpah. Macam hujan je. Tak belakang kita seorang ni. Tak nak pegang telur. Nak buat MV jap. Okay. Okay, kita nyanyi lagu Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things aren't black and white. Enter troubadour. Dah jom. Alibaba. Tengah awak rakam panjang. Raka panjang. Memang raka panjang tu. Tak maksudnya kan yang full screen. Oh tak. Oh, tengok atas. Mana kedai Alibaba? Sinilah. Bawa tengok jalan. Ready. Our first snow ever. Okey, rakam kita dah. Nak lagu ke? Song has started now, and you're just finding out. Now isn't that a laugh? A major sacrifice, but clueless at the time. Sangat lebat. Lebat dok. Apa basah? Ni cik adik. Hai cik adik. Ada orang kat belakang. Lebat dok. Jordan ni leh. Come on. Glitter-glitter ni. Syifa, you have to datang sini waktu salji. So many glitter. Wow. Masuk mulut. For your information, setakat ni kita ukur kedalaman lah. Kalau surface yang macam atas-atas ni sejengkal. Kalau pijak ada yang sampai betis sini. Macam nak ke lutut tu. Tebal kan? Tu penuh. Tak nampak lagi dia. Nampak tak kereta tu? Kesian dia. Kat mana? Yang tebal tu. Sampai macam tsunami tu. Russia. Rasanya Russia buka tak nak travel Russia. Kalau tebal macam tu. Okay guys, bertemu kita di rumah. Telur. Telur dah hilang. Kita cari. Bahaya. Takut. Hampir mati guys. Macam mana? Kita ke? Akut weh. Kita tak dibahagikan 3 jam kita. Okay guys, sekarang nak pergi ski dulu. Asal berjaya sangat ni. Dah lah sengit buat sangat noob. Yang tengah beratur untuk apa bercahaya sangat? Kena lap kamera. Oh, faham. Untuk naik apa nama ni? Lift. Chair lift. Untuk naik lift. Mana dia orang? Nampak ke kamera? Aura. Negatif aura sebab kita first time. Budak-budak pun reti tau. Buat rasa-rasa. Oh, tak sama. Dah lah berat betul boot ni. Ni pun berat. Dah lah bagi orang warna pink. Okay. Matahari pun bersih Ya, wow. View kita orang. Sebenarnya kita nampak apa-apa pakai Google ni. Okay, kita nak enjoy the view. Kita orang 2 orang je sebab Nur dengan Dini dah kat depan. Apa ini untuk aura Fahmi sahaja? Negatif aura.
Minus aura. Sebab berat snowboard ni kat kaki. Seram. Sumpah takut gila. Aku tak tahu. Takut. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumpah seram. Dah kita dua-dua belah tepi tau. So macam balance ke? Weh, jauh curam. Mana dia? Oh tu. Gelap lah kamera. Weh, memang pro lah sama pandai main. Ada senang. Aku rasa senang je nak dapat ni. So, kita first time pun dah boleh gerak. Sumpah seram naik benda ni. Dah sampai dekat kawasan bawah. Diorang bertiga kat atas. So, diorang tak turun. 1000 kali jatuh nak sampai ke sini, okey? Aduh. Sakit pun. Sakit. I kena naik atas balik. Dia kena naik atas balik. Pakai benda tu. Sebab diorang dekat atas. Susah nak bergerak. By the way, kalau korang nak naik lift ni kan, kena pakai siap-siap. Tak boleh bawa pegang, kena pakai siap-siap. I am lonely. Saya seorang kat sini sebab diorang semua kat atas. Beratur panjang pula tu. Tengok ni. Untuk naik. Sakit. Saya dah reunite dengan kawan-kawan saya. Alhamdulillah, nak jumpa jalan. Dah reunite tapi kasut pula tak boleh buka. Nak. Sebab ada ais. Oh ya ke? Aduh. Penat dah. Baring jap. Mesti tengok kita macam orang gila kan sebab semua orang main. Tapi kita tak boleh main. Man, turun man. Ain dah turun dah. Oh, gambar. Dah. Korang belah sana. Mana-mana boleh. Kena dia akan banyak kali jatuh lah. Okay, awak ni dulu. Macam kaki lagi. Kita dah habis main. Kita orang penat main benda ni sebab tak pro. Ya, tak main pun macam belajar. Okey. Ni sandal kat kita. Ya. Macam mana Man? Pengalaman Man? Oh, saya rate 3/10 sebab saya bongok gila. Lepas tu sunburn tengok Sunburn. Nasib baik view lawa. Guys, jangan datang Zakopane, tak best. Macam tu buat lagi tak best. Kecuali kalau korang pergi dengan tour guide ataupun travel agency. Tak adalah. Dah 2 makcik tandas. Kan macam tak baiklah pula macam kasar sebut makcik tandas. Tapi memang tak tahulah makcik Penjaga tandas. Pengawas tandas. Pengawas tandas. Dia resis. Mula-mula seorang tu. Seorang yang first kita pergi. Dia macam boleh lah. Tak sangka yang kedua time kita pergi tu lagi resis. Cerita sikit mah apa dia buat kat awak. First dulu. Apa yang makcik first Okay. Makcik first. Kita orang dah lah bayar. Tandas tu kena bayar. RM4 ke? Tuh, seorang satu kepala. Lepas tu bila dah bayar kan, Dini dengan Aim masuk tandas dulu. Kita dekat cermin. Lepas tu Iman kan duduk luar tandas yang ada pintu main tandas tu. Lepas tu kita nak cakap lah kat Iman sebab kat sini tak ada
cedok air, apa, tak ada pipe air kan untuk basuh, tak ada bidet untuk basuh. So kita orang selalu bila masuk tandas kita orang pakai botol air yang kita orang isi, macam tu. Lepas tu kita tanyalah Iman botol air kosong dekat awak macam tu. Lepas tu kita tengah nak tanya tu, makcik tu dia macam pandang kita, lepas tu dia macam no. Lepas tu dia tutup pintu. Iman dekat luar. Dia masih punya exam Tak, lepas tu kita macam apa benda makcik ni, relax lah. Lepas tu dia halau saya, tak Lepas tu dia halau Iman. Lepas tu bila tu itu je lah. Tapi dia macam time kita orang dalam tandas tu, dia dalam tandas juga. Lepas tu dia Tak nak. Simpan. Dia dalam tandas juga. Lepas tu kalau layan. Tak jadi nak cerita. Apa tak ada, tak ingat loh. Apa makcik tu buat lepas tutup pintu? Dia bersihkan tandas tu time kita orang ni. Dia macam bersih-bersihkan kan, tapi dia hentak-hentak macam pum macam relax lah. Dia macam nak apa, macam mocking yang gitu. Like that. Okay lah, lepas tu kita macam dah habis kita orang main ski tu, sebelum kita pergi ski. Lepas tu bila dah habis main, kita orang datang balik, kita macam kita kata tak nak lah makcik tu, annoying lah makcik tu kan, sebab kita orang memang best dengan makcik tu. Lepas tu kita pergi kat tandas yang lain, ada makcik jaga juga. Yang ni lagi teruk weh. Cerita lah sampai hati. Aku ada dah tandas waktu tu. Kita rasa macam buang pahala tau makcik tu buat. Tak nak palu. Okay kan? Jom ni tengok mata dah sampai. Okay, sambung cerita bagi habis, nanti kita orang nak pergi bas. Bye-bye. Tiba. Bye-bye awal-awal. Tak boleh orang potong, kita ingat dia cakap apa. Makcik kedua. Makcik kedua tu kan kita nak tutup pintu main tandas kan. Tandas, lepas tu ada banyak-banyak pintu kat dalam. So kita nak tutup pintu main sebab makcik tu kan bukan Islam. So kita macam ingat ambil wuduk sekali. Lepas tu makcik tu tak bagi. Dia macam tahan dah pintu. Dia macam no kan. Dia tak ada cakap English. Lepas tu kita pun macam okey lah. Lepas tu kita orang dekat cermin. Dini masuk tandas dulu. Lepas tu kita nak isikan botol air tu dekat cermin, apa, kat sinki untuk bagi Dini. Lepas tu dia tak bagi. Dia kata cakap apa tak merepek. Tapi faham lah yang dia tak bagi, macam jangan masuk botol air ni. Lepas tu dia suruh letak. Dia suruh letak dekat sinki tu. Lepas tu kita cakap lah sorry Dini tak dapat nak bagi. Lepas tu kan, lepas tu Iman phone ada masalah dia sendiri. Phone dia basah, so macam tak boleh nak charge. So dia pergilah dekat dryer tu, macam suluh phone dia. Lepas tu makcik tu macam ni tau, pegang pengajak nak demo. Macam ni. Awak Macam ni. Tengah keringkan. Apa ni? Over kan. Lepas tu lepas tu makcik tu macam dah blast kejap. Lepas tu kita bagilah botol air cepat-cepat kan dekat Dini, kat bawah pintu. Lepas tu dia macam gelabah. Aku pun gelabah dalam tu. Dia macam perasan tau. Lepas tu dia patah balik, dia kata mana botol kat sini? Mana botol kat sini? Polis weh. Gelabah betul, tak ada benda pun. Lepas tu kata mana? Lepas tu dia macam, lepas tu dia ketuk pintu tandas sini macam buka. Aku dah pegang botol air, dia ketuk. Lepas tu aku dah even buat macam intonasi suara biasa. Aku cakap Dini kau buang botol tu, kau jangan bagi keluar botol tu. Memang buang lah cerita dia. Tak, lepas kita orang buang je botol tu. Dasar makcik. Apa benda lah, dia tak nak cebok dia punya bawah tu. Tak payahlah nak kontrol orang. Dia menyakitkan hati. Kau tak nak basuh tak payahlah, padan kat kau lah. Sangat resis. Tak, kita rasa dia racist sebab kita orang pakai tudung. Ya. Hijab betul. Lepas tu kita nak solat pun tak tahu kita solat kat mana. Dekat tepi tu. Dekat tepi tu tau, bucu-bucu tu. Tak boleh lah sini. Resis sangat lah Malaysia. Teruk lah. Teruk lah. Kelakar okey kot. Tempat dia cantik dah, tapi Orang-orang dia kat pula sini. tak best. Best sikit podcast. Doa saya kepada makcik tu begitulah. Tak terakam pula doa awak. Okay, saya ulang balik. Saya harap makcik tu dapat hidayah melalui dengan kesusahan dan ada orang Muslim yang bantu dia supaya dia dapat kesedaran yang Muslim ni, Islam ni sebenarnya indah. Betul. Alamak, kita satu bas dengan budak-budak. Sudah dah balik sendiri ke? Tidur. Buat sini. Man. Oh, tak.
Censored. Sekarang kita dah sampai-sampai. Snowfall lebat lagi. Snowfall best. Yang lama-lama sampai saya dah. Lebat dah. Apa? Iman. Man ni. Kelakar mantap. Kakak je dah. Ni Snowfall ni antara bucket list kita yang Allah makbulkan. Snowfall kita tulis dekat notes kita untuk rasa snowfall dekat body kita. Kau buka. Wah, lebat macam ni, macam lambat. Wah, lebatnya. Masuk lebat. Lebat malam. Oh, ni lagi lebat lagi semalam. Nampak tak? Oh. Cantik lah snowfall. Mencun baik muka. Sebab ada cahaya kat muka. Guys, kita orang dah sampai airport Krakow. Sakit badan sebab semalam main snowboard. Sakit. Okay, bye. Ini adalah outro. Bye. Kita orang priority tau. Nak priority pakai bot. Dengan muka. Muka semua tak bersiap priority, Mat. Orang tak expect. Asal bocah ni priority. Background ni. Terbelah, saya akan selesa. Aduh. To jest ostatnie wezwanie dla pasażerów podróżujących Helsinki lub Trans-Star Alliance do Budak ini dari pandang tau. zgłaszanie się do tych ścian. Priority. Dia kat depan sebab dia bawa handbag, beg belakang dengan ni. Lepas tu dia dalam dah jom. Perangai tak macam priority. Please proceed immediately to the gate number.